battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang, daya tahan, lasat menjalani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Battle Sampai Subuh untuk episod seterusnya. Okay. Jadi saya bersama saya Hafizah Tadila binti Hashim Fizu, dan bersama kita pada hari ini. Hai, saya Syahira. Saya Hana. Okay, jadi mesti korang tak pernah tengok lagi diorang ni kan. So siapa sebenarnya diorang ni? Jadi jom saya nak tanyalah. Assalamualaikum saudari Syahira. Salam. Ya, Fizu. Jadi saya mungkinlah dah kenal nama kan, tapi kita ni, saya dan penonton, tak kenal lagi Syahira ni siapa dan kenapa tiba-tiba ada podcast yang ada Syahira dan Hana. Dan apa yang korang buat sebenarnya kat sini hari ni? Okay, sebelum tu Assalamualaikum pada semua. Hai, nama saya Nurul Syahira binti Naudin dan selalu orang panggil saya Syahira. Saya merupakan pelajar daripada Universiti Sains Malaysia Pulau Pinang, dari jurusan Kerja Sosial, pelajar tahun 3. So, kenapa saya dan Hana boleh ada dekat sini? Sebab kami sekarang tengah menjalani praktikum kali yang ketiga. Kali ketiga. Ya. Hana? Sama juga. Saya pun macam Syahira juga. Satu kelas lah. Satu kelas. 3 tahun. 3 tahun. 3 kali. 3 kali praktikal. Yang ni kali ketiga. Wah, kali ketiga guys. Saya kat USIM Quran Multimedia sekali je intern. Tahun last lah. 4 tahun. Tahun last, sem last tu kita orang baru intern. So korang 3 kali intern. So jadi 6 tahun ke? Tak, 4 tahun juga. Tapi intern, dia first intern 1 bulan, second 1 bulan, yang third ni 2 bulan. Kira last lah. Bila korang akan grad sebenarnya? InsyaAllah dalam November 2027. Jadi 2 bulan korang intern kat sini, belajar, lepas tu belajar, naik sem baru, belajar, lepas tu kita orang akan ada Viva, then habiskan sampai sem 8 nanti, then habis. Macam tu yang saya dengar tadi, kursus kajian sosial. Kursus kerja sosial. Penonton agak-agak tahu tak sebenarnya kursus kerja sosial ni apa? Kalau tak tahu, saya nak tanyalah Cik Syahira dengan Cik Hana ni, apa sebenarnya kursus kerja sosial? Apa sebenarnya? Kursus kerja sosial ni sebenarnya bukan satu kursus yang fokuskan kepada profession kerja sosial, which is kerja sosial ni dia lebih kurang macam sukarelawan, tapi actually berbeza. Kalau sukarelawan siapa-siapa pun boleh buat, siapa pun boleh jadi. Tapi kerja sosial ni kena ada certification of profession itu sendiri, which is kena ada background daripada kerja sosial, ambil kursus kerja sosial. Dan kita orang juga profession kerja sosial ni sendiri, dia lebih kepada intervensi. Buat intervensi tu lebih kurang macam kita interview, kita buat sesi dengan klien, macam mana nak bantu dia memperbaiki masalah dia and meningkatkan kefungsian sosial dia tu. Dan dia macam nak meningkatkan kefungsian sosial tu satu. And then dia bukan antara klien saja, keluarga boleh, community boleh, which is untuk praktikum ketiga kami ni, fokus kami kepada community. Macam praktikum 1 dengan 2 lebih kepada individu dan keluarga. Sebab tu sebulan je. Tu. And then yang ketiga ni baru 2 bulan, and fokus kita orang community. Macam tu rupanya. Jadi apa Hana kata tadi dia berbeza dengan sukarelawan. So sukarelawan ni dia orang pun buat dengan community juga. Betul. Tapi diorang tak ada sijil lah. And dalam kerja sosial ni kita juga belajar berkenaan teori-teori. So kalau seperti yang kita tahu, sukarelawan biasa dia sukarela dia nak tolong orang. Tapi kalau kita untuk
di samping kita tolong orang, kita juga bantu mereka untuk selesaikan masalah kan. Jadi nak selesaikan masalah tu, kita kena rujuk juga teori-teori yang kita belajar. Kan, kita orang juga fokus kepada itu kan. Fokus ke apa? Okay dah. Dia macam fokus kepada macam mana kita nak bagi sumber-sumber apa yang boleh Selesaikan masalah. untuk diorang. Macam kita jadi advocator, kita jadi diorang punya apa yang satu mediator, which is kita jadi orang tengah antara mereka, which is individu, keluarga dan komuniti ni, untuk dapatkan sumber apa yang sepatutnya diorang boleh dapatkan bantuan tersebut. Contohnya? Benda ni macam mana? Contohnya? Okay, kita bagi satu situasi which is kita pergi approach gelandangan. Okay. Seperti yang kita tahu, gelandangan ni dia duduk dekat tepi jalan, tak ada rumah kan, tak ada rumah, tak ada pekerjaan. So, apa tugas social work dekat situ? Kita pergi jumpa dia, bagi dia makan apa semua, dan kita akan, biasanya lah, kita akan collab dengan mana-mana NGO ataupun badan kerajaan untuk nak Ambil sumber ke? Kan untuk menyediakan tempat untuk diorang sementara transit. Dekat KL pun ada beberapa pertumbuhan transit untuk gelandangan, specifically untuk gelandangan, so that kenapa ditubuhkan actually untuk mengurangkan gelandangan berkeliaran duduk dekat luar macam itulah. So itu salah satu inisiatif social work juga lah untuk mengurangkan isu-isu gelandangan macam tu. So, dia ada tempat perlindungan macam tu. okay, faham. Tapi, apa bezanya dengan sukarelawan tu? Apa beza? Macam mana nak jawab? Ada beza tapi nak explain ni? Dia macam Okay, apa yang saya faham kan, macam korang belajar something dekat universiti tu, which is teori, and korang applykan teori korang tu bila buat praktikal tu. Tapi kalau sukarelawan, dia tak belajar benda tu, tapi dia buat apa yang dia tahu je. Kan? Betul? Macam tu. tapi tak semestinya setiap sukarelawan tu tahu macam mana nak bagi bantuan yang betul. Yep. Okay, apa yang korang bagi tahu, korang pernah praktikal 3 kali, and ni kali ketiga. Sekiranya korang dah praktikal 2 kali sebelum ni kan. Jadi nak tanya pengalaman, nak tahulah juga ke pengalaman Syahirah yang intern 2 kali tu kat mana, lepas tu buat apa kan. Okay. Untuk praktikal first, saya intern selama 1 bulan dekat sekolah menengah. Tak payah sebut Boleh. Sekolah menengah. Saya diletakkan di unit bimbingan dan kaunseling. So kat situ kami ditunjukkan bukan didedahkan. Kami didedahkan dengan macam mana kita nak handle kes-kes yang melibatkan pelajar sekolah. So biasanya isu-isu yang jadi dekat sekolah macam bully, ponteng sekolah, merokok, vaping, semua tu lah. And saya juga sepanjang praktikum tu diberi peluang untuk pergi visit rumah pelajar-pelajar yang bermasalah. So saya ikut guru-guru kaunseling untuk pergi ke rumah yang pelajar yang bermasalah, and biasanya kita pergi tu sebab mereka dah tak hadir ke sekolah dalam 5 hari berturut-turut macam tu. So kita bagi surat amaran lah macam tu. So memang kalau dekat sekolah itulah job scope-nya. Kalau intern 2, saya intern dekat sini. So, kat mana tu? Dekat QGT. Yang tu saya banyak terlibat dengan program-program dan camp-camp yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah juga. So jadi FACI lah masa praktikal yang kedua tu. Lebih kurang jadi PC.
Okay, Hana. Kita nak dengar pula cerita Hana. Kalau saya masa praktikum pertama saya di bawah Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah Kuala Langat. Sama dengan PKMD ni di bawah JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. So dekat situ saya belajar macam mana kita nak handle sesuatu kes tersebut. Macam mana kita nak buat intervensi dengan individu tu. Macam mana kita nak dekat KMD pun ada macam-macam unit, which is unit unit Wagamas, unit kanak-kanak, unit counselling, unit bantuan kewangan dan juga bantu unit bencana. So masa tu saya di bawah unit kanak-kanak. So mostly unit kanak-kanak ni banyak kes pasal tingkah laku sosial lah, kesalahan sosial, masalah sosial, dari segi seksualiti ada, kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, which is kanak-kanak yang dibuang ke apa, itu pun saya terlibat untuk didedahkan jugalah macam mana nak handlekan benda-benda tersebut, macam mana intervensi mereka yang memerlukan perlindungan ni. Saya juga waktu tu banyak kali turun ikut pergi siasat kes, which is pergi ke rumah-rumah klien untuk siasat lah macam mana keadaan rumah diorang. Contoh kalau kita nak ambil anak angkat, so pihak JKM kena turun pergi ke rumah-rumah diorang yang nak mengangkat anak ni. Sesuai tak rumah diorang tu untuk dijadikan tempat perlindungan, tempat untuk diorang duduk, budak-budak ni untuk duduk. So kalau tak sesuai, selamat ke tak. So kalau tak sesuai, berselerak ke ataupun macam tempat rumahnya tu tak selesa untuk duduk, so JKM lah yang akan banyak kali akan buat prosedur, banyak kali akan tengok lah selia macam sesuai atau tidak. Macam chat service macam tu lah. Servis kanak-kanak kan. So lepas tu kalau praktikum kedua pula, saya intern dekat Sekolah Tunas Bakti. So dekat situ pun saya terdedah juga dengan masalah-masalah dalam golongan kanak-kanak lah. Sebab STB kan mesti daripada 12 tahun hingga 18 tahun. So dekat situ banyaklah juga yang saya belajar lagi berdalam. Tunas Bakti tu dia macam Henry Gurney tu Tapi untuk Sekolah Tunas Bakti ni ranking dia, bukanlah orang kata ranking, dia macam Level dia lah. level dia, which is asrama pahala. And then Sekolah Tunas Bakti baru yang dipilih. So Sekolah Tunas Bakti ni yang second from the top lah. Uish. Pengalaman yang menarik dekat Tunas Bakti ya. Oh, jadi okay. So itulah pengalaman korang 2 kali praktikal. Ada tak benda yang korang nak kongsikan kepada pendengar-pendengar dan penonton kita ni, pengalaman yang paling korang tak boleh lupa lah. Macam kalau Syahirah kan kat sekolah kan, mana tahu ada cerita sedih ke kan, ada cerita yang mengejutkan ke tak pernah berlaku dalam hidup Syahirah kan. Yang Syahirah nak cerita dekat pendengar-pendengar kita ni, ada tak yang Syahirah nak kongsi? Boleh ke? Okay. Saya cerita je kalau tak sesuai je tau. Okay, boleh. Dia berlaku kes ni saya pernah handle, berlaku pada hari last saya intern. Last intern. And masa tu bulan puasa. Masa tu saya ditinggalkan oleh guru-guru kaunselor sebab saya tak dapat ikut. Saya tak ingat kenapa saya tak ikut masa tu. Gimana tu? Cikgu-cikgu pergi visit rumah pelajar. Okay. So saya duduk dalam bilik kaunseling tu. And then datanglah PKM. PKM datang. Dia bawa sekumpulan pelajar lelaki dalam tak silap tingkatan 2 dengan tingkatan 3. Cuba teka apa kisnya. Laki. Bully. Tak. Gaduh. Tak. Masa tu bulan puasa tau. Oh, buka puasa. Makan. Yes. Diorang Plastik tak? Diorang dicekup, ditangkap dalam kelas tengah makan Maggi. Oh Allah. Maggi mentah tu. Krok-krak. Ya. Sedap. So teruslah PKM cekup diorang, bawa lah ke bilik kaunseling apa semua. Bila ditanya-tanya apa semua, memang diorang tak pernah puasa daripada first day lagi.
Lepas tu tanya juga parents tahu ke tak perbuatan diorang ni. Dia cakap tak tahu pun. Ada diorang tipulah parents. Dekat rumah puasa, dekat sekolah tak puasa pun. Macam tu. So boleh dikatakan Solat tak? yang tu wallahu alam lah. Lepas tu boleh dikatakan bila saya dapat kes macam tu, and masa tu last day saya tau, agak sedih jugalah sebab tak dapat nak carry kes tu sampai akhir, terpaksa bagi dekat cikgu pula. And pengalaman untuk handle walaupun sekejap agak menyedihkan sebab dah form 2 kan, dah akhir balik, tapi dia orang punya perangai macam tu juga. Tak boleh nak kuasa. Lepas tu bila tanya-tanya background macam mana, mostly mereka ni datang daripada background family yang bermasalah lah. Macam tu. Kita Sedih lah, tapi kita as a social worker tak boleh nak bersimpati dengan dia, tapi kita kena ada empati. ya, sebab orang bukan dia nak kata budak-budak tu tak adalah budak-budak sangat dah tingkatan 2 kan, tapi orang kata environment tu lah kan, didikan ibu bapa, suasana dekat rumah macam mana, pengaruh rakan-rakan kan dekat sekolah, kawan-kawan macam mana. Seorang yang kalau seorang tu kepala, habislah semua yang tu ikut je. Lah. Wish menarik. Kita kan masa saya dulu pun susah juga nak puasa sebenarnya, tapi macam ada je yang yayuk kan, orang kata kan puasa yang yayuk kan. Ada je time mak buat kuih kan, onde-onde tu kan, ada lebihan nisan kan, lebihan nisan gula melaka tu letak dalam peti kan, tak hancur-hancur kan. Cuit sikit, asal buka pintu je cuit sikit. Tanya puasa berapa kali buka peti tu kan, cuit sikit. Tapi bila orang tanya puasa ke tak puasa, makan sikit je. At least kita nak buat benda tu bukan secara terang-terangan. Kita malu juga. Betul, malu kan. Apa umur masa tu tak boleh nak puasa penuh lagi. Tapi itulah. Budak-budak sekarang macam mana kan, lagi dah manja, nak puasa separuh hari pun susah kan. Kita macam tu lah. Bagus lah. Okay, seterusnya daripada Hana lah kan. Hana, lagilah daripada dia praktikal dekat sekolah Tunah Bakti tu. Dia lagi ekstrim. Lagi ekstrim. Okay. Pengalaman daripada Hana lah, yang Hana yang nak share dekat kita orang kan. Yang boleh di-share lah kata kan. Sampai sekejap. Anda ketika kan? Kalau bagi saya, masa PKM dia dulu macam tak terasa sangat lah sedih dengan budak-budak. Sebab PKM ni kan dia bukan institusi. Kalau STB dia institusi, which is kita akan sentiasa jumpa hari-hari dengan budak-budak. Tapi kalau PKM tak kan. So saya nak cerita dulu kepada STB lah. Even though masa PKM dia dulu pun ada sedih dia juga. Tapi tak terasa sangat lah. Yang lagi sedihnya which is daripada PKMD kan. PKMD tu sendiri JKM yang akan bawa budak-budak ni, bukan cakap mahkamah akan tentukan budak ni dia hantar ke mana. So kalau dia hantar ke STB, kami lah yang akan handle, which is yang duduk di STB lah, yang staff-staff di STB. Lepas tu mostly yang masuk STB kebanyakannya memang broken family lah, yang tak dapatkan sayang bapa. And yang paling saya sedih which is ada salah seorang pelantin ni, dia terlibat dengan dadah disebabkan mak dia sendiri mak dia sendiri Edah kan, bagi kat dia. Apa orang panggil? Sesuatu tu kiloan datang dia. Mak dia pun tak ingat apa maksud dia, tapi dia yang provide dadah sendiri, willingly bagi dekat anak-anak dia. So kat situ macam kesian lah, sebabkan mak dia sendiri hidup anak dia macam tu. Seorang mak Memang mesti yang macam bagi saya macam sedih sikit. Sedih sangat lah yang terlibat dengan dadah. Sebab diorang ni tak diorang ni so baik je sebenarnya. Yang saya kenal lah, budak pelatih tau. Pelatih ni
dia terlibat dengan Dada, mesti kehidupan sebelum dia terlibat dengan Dada sangatlah okey. Dia tahu parents dia ambil Dada, tapi dia tak nak sebab dia tahu dia tak nak jadi macam parents dia. Tapi end upnya parents dia sendiri yang provide benda tu kat dia. Dia terlibat sama, dah hancur lah hidup dia. Terus dia buat kes dekat sekolah, dia kes selalu tak datang sekolah. Lepas tu banyak lagi lah, and benda tu macam sebabkan kesalahan parents dia sendiri, dia yang terpaksa masuk STB, terpaksa menjalani pusher. Sorry, kita nama kita panggil Prof Dada ni pusher. 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 Oh, pusher. Yang bagi. Okay, yang bagi. Okay. Robot betul. Okay. So, mak dia jadi pusher tu jadi macam susah lah. Kita nak dia nak elakkan. Betul lah. Kalau dia nak mak nak Dada, mak dia bagi. Macam tu. Faham dah, satu rumah kan. Sama berhenti Dada. So, bila dia masuk STB, semua student yang terlibat dengan Dada ni memang susah sangat nak stop. Dia akan cari dia, and ada macam private lah pula. Sebab saya yang tahu benda ni pelajar intern. Kami Orang dalam tak tahu pasal ni. Dia orang dapat tahu sebab dia orang korek. daripada pelantik. Kami rapat lah dengan pelantik. Banyaklah kami dapat maklumat sesuatu. Tadi sebut Ni kita lah. Macam kesian sebenarnya dengan budak-budak yang terlibat dadah ni. Yang terlibat disebabkan parents tu kesian. Yang terlibat dengan kawan-kawan dia lain lah. Apa nak cerita lah. Yalah. Memang pengaruh orang Sebab itulah kata kan, anak-anak ni dia tak boleh pilih siapa mak ayah dia. Betul. So apa nasib anak-anak tu bergantung kepada corak yang mak ayah dia corakkan tu dia tu. Ni kalau mak sendiri yang bagi dah dalam satu rumah, mak sendiri macam masalah dah ke apa semua pula. Dah benda, tapi benda tu yang dibagikan. Jadi sebelum kita nak jadi seorang ibu, seorang isteri, seorang ayah, seorang suami tu, belajarlah dulu kan, seperti mana agama kita suruh kan. Nak kahwin tu boleh, jadi mak ayah tu boleh, tapi kita belajar macam mana kan. Kadang-kadang nak jaga amanah tu kan, macam mana anak-anak tu. Ni anak-anak kita bagi je pula dadah. Dan dadah tu memang sifat dia ketagih, addiction. Bila ketagih tu dia membawa kemudaratan yang lagi besar lah. Banyak benda-benda yang tak bagus, benda yang tak baik, kesihatan, kelakuan, banyak kemudaratan sebenarnya. Okey, tu je dah habis cerita. Okay. Banyak lagi sebenarnya, tapi saya takut terlalu sulit. Terlalu sulit. Okey. So inilah sebenarnya khusus kerja sosial kan. Daripada pengertian sosial tu adalah pergaulan sosial. Melibatkan persekitaran, hubungan dengan orang terdekat, macam tu lah. Sebab macam kita perhatikan setiap kes yang kita terima, bukanlah mesti macam stigma pula dia macam kebiasaan datang daripada family yang broken. Bukan nak cakap family yang okay, yang happy, bahagia, tak ada masalah, ada je, tapi kebiasaannya kalau melibatkan masalah sosial macam ni, mesti datang dari family yang broken. Faham tak semula itu sudah menjelang. And actually kerja sosial ni bukan hanya dengan masalah sosial. Tahu juga kalau macam warga emas, dia nak buat bantuan dari segi kewangan, dia boleh datang ke JKM untuk dapatkan bantuan tersebut. Ataupun macam orang-orang OKU nak buat kad OKU pun dekat JKM. So kami jugalah yang provide benda tu sebenarnya. Banyaklah sebenarnya kita boleh jadi. And kita pun sebenarnya boleh jadi peguam, which is ada rumah pun kita ada juga satu bahagian untuk kerja sosial. Luas lah sebenarnya yang kerja sosial ni. Tapi boleh jadi kaunselor juga pun boleh. Kami boleh jadi dia melibatkan orang kata pembaikan
kata interaksi kan. Interaksi kita antara dengan orang tu dengan orang ni. Kita membantu, kita menambah baik kan. Okay, faham. Okay, jadi so kali ni Syahira dengan Hana intern dekat QGT ni buat kali ketiga, kali terakhir lah kan intern. Apa target korang kat sini? Apa yang korang buat kat sini? Apa yang akan korang buat kat sini? Okay. Cuba cerita sikit. Kalau untuk praktikal ketiga ni, kami, macam saya cakap tadi lah, kami fokuskan kepada komuniti. Jadi, skop kerja kami untuk praktikal ni, kami kena buat grow project. So, orang student grow project. So, project yang kami buat ni, kita orang kena jumpa dengan komposer sebuah komuniti tersebut, cari apa isu yang permasalahan yang diorang hadapi, and daripada isu tersebut, apa inisiatif kami untuk perbaiki, bantu diorang untuk menangani masalah tersebut lah. And bukan sahaja secara one-off, tapi secara berterusan. Which is, even though kita orang dah habis intern, projek tersebut masih berjalan. Masih digunakan oleh komuniti tersebut. Jadi korang dah ada tempat ke untuk korang praktikkan benda tu? Maksudnya komuniti ada? Ada tu jangan gelak. Apa nama tempat tu, Bob? Kampung Sesampan Batu Minangkabau. Minangkabau. Kampung Sesampan Kampung Minangkabau. Dekat Negeri Sembilan? Tak Kat Semenyi bukan. Kat sini Kampung KL. Kampung Minangkabau. Kat Beranang. Kat Beranang. So apa tu general peserta korang tu umur berapa? Dalam lebih kurang around, tak silap saya, 40. Oh, maksudnya orang-orang dewasa yang buat macam nak jual-jual, macam nak niaga-niaga. Jadi daripada golongan B40 lah. Cuma kami nak tengok korang promosikan barangan yang produk yang diorang dah buat. So kat situ biasalah macam Marketing lah. macam kita tahu orang tua ke? Bagaimana? Komuniti kat situ lah. Komuniti kat situ mesti macam saya cakap tadi 40 ke atas 40 tahun kat atas. So mesti komuniti tersebut kurang tahu macam mana nak handle bahagian komersial punya bahagian dari segi kita. So dekat situ kami boleh buat projek macam mana kami nak bantu diorang handle bahagian digital marketing semua ni. So korang dah Ajar diorang. korang kena ajar supaya diorang boleh komersialkan barang-barang diorang lah. So produk tu diorang punya sendirilah. Tapi produk tu pun diorang buat under Sejati Madani. Sejati Madani. Apa pula Sejati Madani ni? Sejahtera Sejahtera Komuniti Madani silap. Sejahtera Komuniti Madani. Okey, hebat nama tu. Sejahtera program under kerajaan. Dia macam satu inisiatif kerajaan untuk bantu komuniti tu berdikari untuk melakukan sesuatu perkara yang bagi keuntungan dekat diorang. Betul kan? Diorang jual produk kan? So korang ni bantu diorang untuk komersial lah. Ajar diorang komersial. So korang akan menetap dekat sana ke macam mana? Tak, kita pergi kalau perlu. Itu kau. Kita pergi macam bukanlah selalu kita akan pergi ke kampung tu. Macam kita kena buat planning dulu. Okay, hari ni kita plan nak buat contoh Kita nak tahu macam latar belakang. Mula nak kenal dulu kan. Nak kenal, nak tahu telefon. faham. Nak tahu produk apa diorang jual dulu kan. So yang kira-kira berapa orang peserta tu nanti? lebih kurang 10 orang. 10 orang. Korang 10 orang. Korang 2 orang? 10 orang ke seorang 10 orang? Kongsi lah. 10 orang. So setakat ni korang dah ada kontak dengan belum lagi lah. Tak tahu lagi produk apa kan.
Dah tahulah Dah tahu. sikit sebanyak produk apa yang diorang Oh, antara produknya Yang sambal ayam penyet, sambal ayam penyet. lagi belado. ayam balado, Ayam daging dendeng, rendang, Wah, semua banyak makanan. Paru ranguk. paru ranguk. Wih, semua tu makanan favourite. Makanan-makanan ni Bukan favourite saya lah. Tapi saya suka lah. Saya makan sama semua favourite Syairah. Dia yang komersialkan, dia yang beli. Takut habis dekat saya je. Tu. So korang yang mana-mana nak beli apa? Sambal ayam penyet, ayam belado. ni dia produk retort. Maksudnya ready to eat. Jadi tu tinggal nak panaskan kan. je. Sangat orang kata sangat sesuai lah untuk korang, sangat senang lah untuk korang yang mana nak cari. Lagi-lagi student. Harga pun tak adalah mesti harga mampu milik kan. Betul, tak ada sampai 50 satu paket. So apa tadi? Ayam penyet, sambal penyet. Ayam belado tu sambal Belado. ke ayam? Sambal Ayam belado. Ya. Oh, korang masak ayam, Daging bubur je sambal tu. Betul. Lepas tu daging rendang. Lagi dendeng, paru ranguk. Mana-mana yang berminat nak beli, dia hari-hari ni tak boleh COD sebab tu kami nak buat secara online juga. Oh. Itu macam mana nak jual secara online. So nak buat live, nak jual Macam mana nak beg kuning kan? Yes. Okey, jadi mana-mana korang yang berminat nak beli benda-benda yang kita orang sebut tadi, banyak tu 5-6 benda yang kita orang sebut tadi, korang boleh PM ataupun DM kita orang dekat korang nak TikTok tau. kita ada TikTok. TikTok siapa? TikTok di Minang tu. Oh, TikTok di Minang. Nama produk. Oh, di Minang nama produk. Yes. Okay. Faham. Jadi mana-mana yang berminat boleh komen dekat YouTube channel kita orang. Kita akan PM lah, ataupun kita akan sediakan link TikTok tu sendiri supaya korang boleh DM kalau nak beli. Sebab sekarang popular paru ranguk kan. Paru ranguk kan tu laku tu. Jadi mana-mana yang berminat boleh komen dekat bawah, so kita boleh sediakan link. And lepas tu orang cakap benda tu sangat sesuai lah untuk korang yang nak makanan yang orang kata ready to eat. Ready to eat. Panaskan je dah boleh makan. Korang masak nasi je atau masak telur, goreng telur, sambal balado dah ada, ataupun goreng Kenyang. macam roti ke sambal ayam penyet. Bedah oi. And friendly travel. Boleh buat travel. Yes. Wih, lagi seronok tu. Mana-mana yang nak travel boleh sediakan bekalan makanan anda dengan beli lah. Nanti komen dekat bawah, kita orang bagi link TikTok di Minang. Okay guys, kita teruskan. Ada apa-apa nak tambah lagi tak? Nak kongsikan lah. Sebab kita hari ni kita kenal dengan kursus kerja sosial di USM. Ambil kursus ni. Ambil kursus ni kena ada kelulusan apa lah? Maksudnya SPM ke STAM ke STPM Matric boleh. Dia mau kepada sains lah. Kalau account ke orang yang Boleh je. Agama ke boleh tak? Boleh je. Nak masuk kos ni pun dia kena melalui interview juga. Bukan masuk macam tu je. Dia kena interview juga. Interview juga betul baru masuk. Tapi bagi orang senang nak masuk kursus ni. Senang kalau minat. Korang yang macam suka buat sukarelawan kan. Tapi kalau ada sijil lagi lah, orang kata macam lagi bertauliah kan. Dapat validation. Ada sijil. Okay, so yang mana-mana adik-adik yang rasa macam berminat dengan sukarelawan, suka pergi buat kerja komuniti, kerja sosial dengan kanak-kanak ke, dengan warga emas ke, bab kaunseling ke, korang boleh ambil kos kerja sosial di USM. Setahu saya kat USM je kan ada kursus ni? Tak. Banyak. Tapi yang tak silap saya lah. Maafkan saya kalau saya silap. USM yang Major sahaja. Maksudnya kalau you lain kerja sosial ni dia as a minor je. Tapi kami dekat USM ni
memang sebiji tu je. Oh, faham dia. Ambil yang tu, Kita yang tak ada tu. minor. Kita tak ada minor, tak ada major. Memang Memang korang Pure. sosial, memang kerja sosial. Jadi And USM saja yang ada 3 kali praktikum. wah, USM je. uni yang Ha, tawarkan memang- juga kerja sosial ni macam UM, UNIMAS, UMS, UUM, UKM. UKM, Uniza pun ada. Oh. Tapi kalau nak major, korang pergi ambil dekat USM kat Penang. Macam tu. Apa maksud major minor ni? Contoh saya ambil Quran multimedia kan. Minor saya multimedia. Saya belajar Quran major. So, dua-dua tu saya belajar. Tapi diorang ni kerja sosial major tu memang 100% kan. Kerja sosial saja. So, mana-mana adik yang berminat nak tahu lebih lanjut ke pasal kos kerja sosial ni, korang boleh PM ataupun komen di channel kita orang. Macam tu. So, saya rasa setakat ni saja episod kali ni. So, terima kasih stay bersama kami hingga ke akhir bersama saya Hafizatul Adilah. Saya Syahira. Hannah. Okey, jadi sama-sama tagline kita Battle sampai subuh, iaitu berjuang sampai menang. Battle sampai subuh. Okey, sekian. Terima kasih. Anak muda Assalamualaikum. terus berjuang. Bye. Daya tahan, lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman, prinsip hidup. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman.